Selamat datang ke saluran kami. Pada malam yang tenang ini, izinkan saya membawa anda ke dalam sebuah perjalanan yang luar biasa. Sebuah perjalanan yang melampaui batas antara kenyataan dan halusinasi, antara kegilaan dan kebijaksanaan tertinggi. Kita akan membincangkan sebuah karya yang telah mengejutkan dunia sastra selama berabad-abad. Sebuah karya yang ditulis oleh Miguel de Cervantes Saavedra. Ia ialah Dan Quixote. Tapi ingatlah, ini bukan sekadar cerita tentang seorang lelaki tua yang gila. Ini adalah cerita tentang semangat manusia, tentang bagaimana kita melihat dunia, dan tentang harga yang perlu dibayar untuk memegang teguh pada impian kita walaupun dunia menolak kita. Bayangkan seorang lelaki bernama Alonso Quijano. Dia tinggal di sebuah kampung yang sunyi di La Mancha, Sepanyol. Dia bukan orang kaya, bukan orang berkuasa, dan bukan pula orang yang menarik perhatian. Dia hanyalah seorang hamba tanah yang menghabiskan hari-harinya dengan membaca buku-buku. Tetapi bukunya bukan buku sejarah, bukan buku sains, dan bukan juga buku agama. Bukunya ialah nodel-nodel Kadalier, nodel-nodel pengembaraan zaman pertengahan. Dia membaca tentang kesatria yang menyelamatkan puteri, yang mengalahkan raksasa, dan yang membalas dendam terhadap ketidakadilan. Bacaannya begitu banyak sehingga otaknya menjadi kebas. Realiti di sekelilingnya menjadi kabur, digantikan oleh dunia fantasi yang dia ciptakan sendiri. Dan akhirnya, keputusan dibuat. Dia akan menjadi kesatria pengembara. Dia akan menghidupkan semula zaman kegemilangan Kadalier. Dia menamakan dirinya Dan Quixote de La Mancha. Nama itu kedengaran anggun, mulia, dan penuh wibawa. Kemudian, dia memerlukan kuda. Kuda lamanya yang kurus dan koyak, yang bernama Rocinante, dipilih sebagai tunggangan kesayangannya. Rocinante mungkin kelihatan comel di mata orang ramai, tetapi bagi Dan Quixote, dia ialah kuda terbaik yang pernah wujud, lebih pantas dari Bucephalus, kuda Alexander Agung. Dan Quixote juga memerlukan perisai dan pakaian. Dia mencari helm besi lama ayahnya, tetapi ia hanya separuh sahaja. Tanpa ragu-ragu, dia membetulkannya dengan kartun tebal supaya kelihatan seperti helm lengkap. Dia meletakkan helm itu di atas kepala dan menamakannya Mambrino, merujuk kepada helm ajaib yang selalu didakwa dalam nodel-nodel Kadalier. Perlu juga seorang kekasih hati. Dalam tradisi Kadalier, setiap kesatria mesti mempunyai seorang puteri yang indah dan mulia untuk dimuliakan. Dan Quixote memandangkan seorang gadis kampung yang sederhana bernama Aldonza Lorenzo. Gadis itu kuat, kasar, dan tidak pernah menyedari dirinya dianggap cantik oleh sesiapapun. Tetapi bagi Dan Quixote, dia ialah Dulcinea del Toboso, puteri yang paling anggun, paling bijaksana, dan paling setia di seluruh alam semesta. Dia menulis surat cinta untuknya, walaupun dia tidak pernah berani menghantarnya secara langsung. Semua ini adalah persiapan sebelum dia memulakan pengembaraannya. Satu pagi, tanpa memberitahu sesiapapun, Dan Quixote keluar dari rumahnya. Dia berjalan sendiri pada mulanya, berharap untuk mendapatkan tugas kesatria pertama. Dia berjalan selama 2 hari sebelum mencapai sebuah istana. Atau mungkin, menurutnya, istana itu ialah sebuah karavanserai, sebuah tempat penginapan biasa. Bagi matanya yang terpesona oleh fantasi, bangunan kayu yang sederhana itu berubah menjadi istana batu yang megah dengan menara dan bumbung emas. Dia menghampiri pintu gerbang dan menunggu penjaga istana untuk membiarkannya masuk. Dia mendengar bunyi gergaji kayu dari kilang dekat itu, tetapi dia menganggapnya sebagai nyanyian para penyair istana yang menyambut ketibaan kesatria yang agung. Di istana itu, dia bertemu dengan seorang pelayan muda yang sedang mengisi air ke dalam bak mandi. Dan Quixote menganggap pelayan itu sebagai pemegang kunci istana. Dengan hormat, dia meminta izin untuk dikawal kesatria. Pelayan itu tertawa dan mengabaikannya, tetapi Dan Quixote menafsirkan ketawa itu sebagai tanda kelulusan. Dia berdiri di tengah malam dalam keadaan basah dan sejuk, menunggu dengan sabar. Ketika fajar muncul, pemilik karavanserai, seorang lelaki yang marah dan bingung, bangun dan melihat lelaki tua itu berdiri tegak di tengah-tengah halaman. Dengan kekerasan, dia memukul Dan Quixote hingga jatuh dan akhirnya membiarkannya pergi setelah mendapatkan bayaran untuk kerusakan yang disebabkan. Dan Quixote menganggap perlakuan kasar itu sebagai upacara pengawal kesatria yang tradisional, di mana calon kesatria harus ditapis melalui ujian keberanian. Sekarang, Dan Quixote merasa bahawa dia telah dilantik sebagai kesatria. Dia pulang ke rumah untuk mengambil bekal dan meminta seseorang mengiringinya. Dia meminta tetangganya, seorang petani miskin yang bernama Sansiho Panza. Sansiho ialah lelaki yang praktis, bijak, dan mementingkan perut. Dia mempunyai seorang isteri, anak-anak, dan keledai. Dan Quixote menawarkan Sansiho gelaran gubernur sebuah pulau jika Sansiho bersedia mengiringinya.
San Siho, yang mahir dalam seni berbicara dan selalu memikirkan keuntungan segera, menerima tawaran itu. Dia naik ke atas keledainya, dan kedua-dua mereka bertolak ke dunia pengembaraan. Pengembaraan pertama mereka penuh dengan kesalahfahaman. Mereka melihat kafilah dagang dan Kuizot menganggapnya sebagai tentera musuh yang besar. Dia menyerang mereka dengan pedangnya, menyebabkan kekacauan. San Siho cuba menenangkannya, tetapi Dan Kuizot berkata bahawa ini ialah sihir yang mengubah realiti untuk mencabar Kesatria. Setelah kafilah itu membalas dengan batu hingga luka, mereka melarikan diri. Di tengah jalan, mereka bertemu beberapa tukang jahit yang membawa kuda jadian untuk sebuah perayaan. Dan Kuizot mengira mereka ialah kesatria-kesatria besar dengan pakaian berwarna-warni dan menyerangnya lagi. Dia menendang seekor tukang jahit hingga pingsan. San Siho menjarah barang-barang di situ dan mereka melarikan diri lagi. Dalam satu episod lain, Dan Kuizot melihat sekumpulan domba. Baginya, ini ialah dua tentera besar yang bertempur di padang luas. Dia melancarkan serangan ke atas domba-domba itu, menyebabkan kawanan itu panik dan melarikan diri, serta mencederakan dirinya sendiri. San Siho, yang berada di atas keledainya, menyaksikan semua ini dengan keheranan. Dia bertanya kepada tuannya, "Adakah anda gila atau apa?" Dan Kuizot menjawab dengan tenang bahawa dunia ini berubah-ubah dan sihir sentiasa mencuba untuk mengelabui matanya. San Siho mula percaya bahawa tuannya memang gila, tetapi dia juga mula kagum dengan keberanian dan keyakinan yang tidak goyah itu. Mereka tiba di sebuah tempat perhimpunan hamba sahaya yang dihukum. Dan Kuizot, dengan hati yang penuh belas kasihan, memandang mereka sebagai mangsa ketidakadilan. Dia memutuskan untuk membebaskan mereka. Dia mendekati setiap hamba sahaya, memotong tali mereka, dan menyuruh mereka menghormati nyonya mereka yang sebenarnya, Ducinye, sebagai balasan atas kebaikan hatinya. Hamba-hamba itu, yang bingung dan terkejut, lari berselerakan ke hutan. Dan Kuizot menganggap ini sebagai bukti kuasa ajaibnya atau mungkin ketakutan musuh-musuhnya. San Ho, yang melihat ini, berkata bahawa perbuatan itu bodoh kerana hamba-hamba itu mungkin akan melaporkan kepada tuan mereka. Dan Kuizot hanya tersenyum dan berkata bahawa Kesatria tidak perlu risau tentang akibat, kerana nasihatnya akan datang dari langit. Kembali ke rumah buat kali kedua, Dan Kuizot dan San Siho bertemu dengan temannya, Pastor Jin Sepasamunte dan teman curiga yang bernama Sans Kerasko. Mereka cuba menasihatinya agar berhenti, tetapi Dan Kuizot tidak mendengarnya. Sebaliknya, Sans Kerasko, yang mahir dalam strategi, berpura-pura menjadi Kesatria yang lain bernama Kesatria Cermin untuk menawan Dan Kuizot dalam pertarungan. Jika Dan Kuizot kalah, dia akan berhenti mengembara selama setahun. Pertarungan itu berlaku, dan dengan bantuan keledai San Siho yang gelisah, Sans jatuh dari kudanya. Dan Kuizot menang. Namun, Sans kemudian muncul semula sebagai Kesatria Putih dengan pasukan besar untuk mengalahkan Dan Kuizot. Kali ini, Dan Kuizot kalah dan terpaksa pulang. Di rumah, Dan Kuizot sakit keras. Dia demam tinggi dan berbaring di katil selama sebulan. Selama tempoh ini, dia kembali kepada akal sihatnya. Dia menyesali kegilaannya dan meminta maaf kepada San Siho. Dia mewasiatkan hartanya kepada kemenakannya dan pamannya. Dia menulis wasiat yang adil dan bijaksana. Sebelum meninggal dunia, dia menyatakan bahawa dia tidak lagi ingin menjadi Kesatria, tetapi Alonso Kuijano yang waras. Kematian Dan Kuizot adalah tragedi yang mendalam. Dunia kehilangan seorang pemimpi, tetapi akal sihat kembali ke lemanca. San Siho Panza menangis, bukan hanya kerana kehilangan majikannya, tetapi kerana kehilangan satu-satunya orang yang memahami dunia fantasinya. Mengapa cerita Dan Kuizot masih relevan hingga hari ini? Kerana ia menyentuh intipati pengalaman manusia. Kita semua mempunyai Dan Kuizot dalam diri kita. Ada bahagian dalam diri kita yang ingin terbang, yang ingin melawan raksasa, yang ingin mencintai seseorang yang tidak boleh kita miliki. Ada bahagian dalam diri kita yang mahu dunia menjadi lebih adil, lebih indah, dan lebih bermakna daripada yang sebenarnya. Di sisi lain, ada San Siho Panza. San Siho mewakili kita yang praktikal, yang mementingkan perut, yang risau tentang duit dan keselamatan. San Siho sering merendahkan impian Dan Kuizot, tetapi pada masa yang sama, dia juga belajar untuk menghargainya. Melalui hubungan antara Dan Kuizot dan San Siho, Cerdantes menggambarkan dialektika antara idealisme dan realisme. Idealisme tanpa realisme boleh membawa kepada kegilaan dan kemusnahan. Realisme tanpa idealisme boleh membawa kepada kerendahan hati yang membosankan dan kehilangan semangat. Dan Kuizot mengajarkan kita untuk bermimpi besar, untuk berani, dan untuk tetap setia pada prinsip kita walaupun dunia menentang kita.
Sansiho Panza mengajarkan kita untuk tetap berpijak di bumi, untuk bijak, dan untuk tidak lupa akan keperluan asas kehidupan. Keseimbangan antara kedua-duanya adalah kunci kepada kehidupan yang seimbang. Selain itu, Dan Quixote juga merupakan kritik sosial yang tajam. Cervantes menggunakan nodil ini untuk membezahkan keadaan masyarakat Sepanyol pada zamannya. Dia menunjukkan betapa rusaknya institusi kebangsaan, betapa buruknya keadilan, dan betapa banyak penipuan yang berlaku. Dan Quixote, dengan matanya yang gila, sering melihat kebenaran yang lebih jelas daripada orang-orang waras. Dia melihat kemiskinan sebagai kemuliaan, dan dia melihat ketidakadilan sebagai musuh yang perlu ditewaskan. Walaupun usahanya gagal, niatnya suci. Ini mengingatkan kita bahawa niat baik dan keberanian moral penting, walaupun hasilnya tidak sempurna. Kita juga perlu mempertimbangkan aspek metasastra dalam nodil ini. Cervantes menulis tentang penulisan nodil itu sendiri. Dia menyindir penulis-penulis nodil Kadalia yang lain yang menulis cerita-cerita yang tidak logik dan terlalu berlebihan. Dengan cara ini, Dan Quixote bukan hanya sebuah nodil, tetapi juga ulasan kritis terhadap genre nodil itu sendiri. Cervantes menunjukkan bahawa nodil harus menggambarkan kehidupan sebenar dengan semua keburukan dan kecantikannya, bukan hanya fantasi yang dari realiti. Dan Quixote adalah contoh awal nodil moden, di mana watak berkembang, dan plot menjadi lebih kompleks dan berbilang lapisan. Mari kita lihat lebih mendalam tentang watak Dan Quixote. Dia bukan sekadar orang gila. Dia adalah orang yang memilih untuk gila. Dalam erti kata lain, dia memilih untuk melihat dunia melalui lensa yang dia sendiri ciptakan. Mengapa dia melakukan ini? Mungkin kerana realiti terlalu menyakitkan, terlalu membosankan, atau terlalu tidak adil. Dengan menjadi Dan Quixote, dia memberi makna kepada hidupnya. Dia mengubah dirinya dari Alonso Quijano yang biasa-biasa saja menjadi seorang legenda. Ini adalah tindakan pemberontakan terhadap kefanaan manusia. Kita semua akan mati, tetapi jika kita hidup dengan cara yang bermakna, jika kita menghidupkan impian kita, maka kita akan meninggalkan kesan abadi. Dan Quixote memilih untuk hidup sebagai kesatria sehingga akhir hayatnya, walaupun itu bermaksud dia mati dalam keadaan miskin dan terlantar. Sansiho Panza pula berkembang dari seorang petani yang bodoh menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Apabila Dan Quixote meninggal dunia, Sansiho diberi tawaran untuk menjadi pemerintah sebuah pulau. Walaupun pulau itu sebenarnya hanyalah sebuah desa kecil yang dipalsukan oleh rakan-rakan Dan Quixote, Sansiho menerimanya. Sebagai gubernur, Sansiho menunjukkan kebijaksanaan yang luar biasa. Dia menyelesaikan pertikaian dengan adil, berdasarkan akal sihat dan pengalaman hidupnya. Dia menolak jawatan itu kerana dia lebih suka menjadi Sansiho Panza yang bebas daripada seorang gubernur yang tertekan. Ini menunjukkan bahawa Sansiho telah matang secara psikologi. Dia kini memahami nilai kebebasan dan integriti diri. Hubungan antara mereka berdua adalah salah satu yang paling indah dalam sastera dunia. Mereka tidak sama. Mereka berasal dari kelas sosial yang berbeza, mempunyai pendidikan yang berbeza, dan pandangan dunia yang berbeza. Namun, mereka saling melengkapi. Dan Quixote memberikan disi dan arah kepada Sansiho. Sansiho memberikan akal dan realiti kepada Dan Quixote. Tanpa Sansiho, Dan Quixote mungkin akan hilang sepenuhnya dalam dunianya sendiri. Tanpa Dan Quixote, Sansiho mungkin akan tetap menjadi petani yang bosan dan tanpa cita-cita. Mereka belajar satu sama lain. Sansiho mula bercakap dengan gaya Dan Quixote, dan Dan Quixote mula menghagikan nasihat praktikal Sansiho. Ini adalah pelajaran tentang persahabatan dan toleransi. Dalam konteks masa kini, kita boleh melihat banyak Dan Quixote. Orang-orang yang berjuang untuk hak asasi manusia, yang melawan perubahan iklim, yang memperjuangkan keadilan sosial. Mereka sering dianggap tidak realistis, naif, atau bahkan gila oleh orang ramai. Tetapi tanpa mereka, dunia tidak akan berubah. Mereka adalah pengejaran impian yang tidak pernah berakhir. Di sisi lain, kita juga memerlukan Sansiho Panza. Kita memerlukan orang-orang yang boleh melaksanakan kerja-kerja harian, yang boleh menguruskan logistik, dan yang boleh memastikan bahawa impian-impian itu tidak runtuh akibat kekurangan sumber atau kepimpinan yang buruk. Keseimbangan antara pemimpi dan pelaksana adalah penting untuk mana-mana gerakan sosial atau projek besar. Nodil ini juga meneroka tema ingatan dan identiti. Dan Quixote kehilangan identitinya sebagai Alonso Quijano dan menggantikannya dengan Dan Quixote. Tetapi adakah identiti baru itu lebih benar daripada identiti lama? Cervantes menunjukkan bahawa identiti adalah sesuatu yang dibentuk oleh naratif. Kita menceritakan kisah tentang diri kita sendiri, dan kisah itu membentuk siapa kita. Apabila Dan Quixote menerima naratif kesatria,
Dia mula bertindak mengikut naratif itu. Dia menjadi lebih berani, lebih berdedikasi, dan lebih bermoral. Ini menunjukkan kuasa cerita dalam membentuk realiti kita. Kita semua adalah penulis kisah hidup kita sendiri. Soalan utamanya ialah, apakah cerita yang kita pilih untuk hidup? Kita juga tidak boleh mengabaikan elemen komedi dalam novel ini. Dan Quixote adalah sangat lucu. Perilakunya yang aneh, kesalahpahaman yang berterusan, dan pertempuran dengan objek-objek yang tidak sesuai seperti angin dan domba, semuanya menimbulkan ketawa. Tetapi di sebalik ketawa itu, terdapat kesedihan yang mendalam. Kita ketawa kerana dan Quixote gagal, tetapi kita juga bersedih kerana kegagalannya itu adalah tragis. Ketawa dan tangisan bercampur aduk dalam novel ini. Ini adalah ciri khas tragedi komedi. Cerdantes menunjukkan bahawa kehidupan itu sendiri adalah campuran emosi yang kompleks. Kita tidak boleh memisahkan kebahagiaan daripada kesusahan atau komedi daripada tragedi. Bahasa yang digunakan oleh Cerdantes juga menarik. Dia menggunakan gaya penulisan yang pelbagai, dari bahasa tinggi dan puitis dan Quixote, hingga bahasa kasar dan kolokial Sansiho. Ini mencerminkan perbezaan latar belakang sosial mereka. Bahasa menjadi alat untuk menunjukkan identiti watak. Dan Quixote bercakap seperti buku, manakala Sansiho bercakap seperti orang biasa. Apabila mereka bercakap satu sama lain, terjadi percikan yang unik. Dialog mereka penuh dengan humor dan falsafah. Cerdantes mahir dalam menulis dialog yang hidup dan nyata. Pembaca dapat mendengar suara watak-watak ini dengan jelas. Pengaruh dan Quixote terhadap sastra dunia tidak dapat diukur. Banyak penulis besar telah terinspirasi olehnya. Gustave Flaubert, Leo Tolstoy, James Joyce, dan Franz Kafka semuanya mengakui pengaruh novel ini. Bahkan, novel ini dianggap sebagai salah satu karya sastra terbesar yang pernah ditulis. Ia menetapkan standard untuk novel moden. Konsep naratif yang tidak boleh dipercayai, penggunaan titik pandang yang pelbagai, dan struktur cerita yang terbuka, semua ini dipelopori atau disempurnakan dalam Dan Quixote. Tanpa Dan Quixote, sastra moden mungkin tidak akan wujud seperti yang kita kenal hari ini. Jadi, apa yang kita boleh pelajari dari Dan Quixote hari ini? Pertama, jangan takut untuk bermimpi. Walaupun mimpi anda kelihatan mustahil atau gila, ia adalah sumber kekuatan anda. Kedua, cari teman yang sepadan. Seperti Dan Quixote dan Sansiho, kita memerlukan orang yang boleh melengkapi kelemahan kita. Ketiga, tetap jujur pada prinsip anda. Dan Quixote mungkin gila, tetapi dia tidak pernah menipu dirinya sendiri atau orang lain tentang siapa dia. Keempat, terima kegagalan sebagai sebahagian daripada kehidupan. Dan Quixote gagal dalam hampir setiap pertempuran, tetapi dia tidak pernah berhenti mencuba. Kelima, cari keindahan dalam hal-hal biasa. Dan Quixote melihat kastil di tempat perhimpunan hamba sahaya, dan angin di padang gandum sebagai raksasa. Dia mengubah dunia biasa menjadi dunia ajaib. Sebelum kita tamatkan pembicaraan ini, mari kita renungkan sedikit tentang akhir novel. Dan Quixote meninggal dunia dalam keadaan waras. Ini adalah akhir yang mengecewakan bagi sesetengah orang, kerana ia bermaksud bahawa kegilaannya adalah kesilapan. Tetapi bagi sesetengah orang yang lain, ini adalah akhir yang tepat, kerana ia menunjukkan bahawa realiti akhirnya menang. Namun, semangat Dan Quixote tidak mati. Ia hidup dalam sanubari Sansiho, dan dalam hati semua pembaca yang pernah merasakan getaran idealisme. Dan Quixote adalah simbol perjuangan abadi manusia melawan ketidakadilan dan kebodohan. Dia adalah saksi bisu bahawa walaupun kita kecil dan lemah, kita masih boleh memilih untuk berdiri tegak dan bertempur untuk apa yang kita percaya. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Semoga anda mendapat inspirasi dari pengembaraan Dan Quixote dan Sansiho Panza. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berkongsi dengan rakan-rakan anda, dan berlangganan saluran kami untuk lebih banyak cerita menarik. Sampai jumpa di video seterusnya. Selamat malam dan selamat bermimpi.